Jabatan Hal Ehwal Veteran memperuntukkan RM8 juta bagi program membina baharu dan membaik pulih rumah veteran Angkatan Tentera Malaysia di seluruh negara tahun ini. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, peruntukan itu melibatkan 40 unit rumah baharu dengan kos RM75,000 sebuah di Semenanjung serta RM85,000 di Sabah dan Sarawak, manakala kerja membaik pulih 280 rumah veteran membabitkan kira-kira RM17,000 seunit pada kadar siling. Jadi kita akan mulakan tahun ini dan memang kita harap kita dapat sempurnakan 40 rumah yang dapat kita bina pada tahun ini. Jadi kita biasanya awal tahun kita akan mulakan dengan sebuah harga kita melalui tender-tender kita, dan kita harap menjelang bulan Mac atau April kita dah boleh memulakan kerja-kerja. Di samping projek-projek tahun lepas pun ada yang kita selesaikan. Macam kalau kita lihat projek ni adalah projek pada hujung tahun lepas yang dapat kita selesaikan awal tahun inilah. Adli berkata demikian selepas majlis penyerahan rumah baharu di bawah inisiatif Perumahan Veteran ATM kepada veteran dan balu golongan pada Khamis. Sehingga Disember tahun lalu, 32 permohonan bina baharu dan 316 permohonan baik pulih diluluskan melibatkan peruntukan RM7.24 juta. Jelasnya kementerian secara konsisten berusaha untuk meningkatkan peruntukan bantuan perumahan sejak 2021, iaitu daripada RM4.86 juta kepada kira-kira RM7.2 juta pada 2025.